Anda sedang menonton rakaman siaran live podcast Sebalik Kalam. Live in every pixel. Adakah AI bakal mencuri pekerjaan anda? Adakah karier anda terancam disebabkan artificial intelligence? Jom kita saksikan. Sejauh mana AI telah menggantikan kerja-kerja manusia? Hai, nama saya Muaz Syahid. Saya host podcast Sebalik Kalam ini. Podcast yang membawa perbualan santai dan dekat dengan masyarakat. Kami bersiaran dari Ruang Kalam, studio rasmi bagi podcast Sebalik Kalam. Podcast ini diterbitkan oleh Pixel Live. Dari sudut produksi, sistem live streaming dan sokongan teknikal sepanjang siaran berlangsung. Dan terima kasih kepada High Voltage Production Sdn Bhd selaku penaja dari segi fasiliti, proses pembangunan dan kru produksi podcast ini. Dan jangan lupa like, follow dan subscribe channel Pixel Live. Jadi sebelum kita mula, saya nak declare sesuatu. Okay. Mungkin ramai tahu, actually saya adalah founder CoachAI.my. CoachAI.my. Kami adalah penghasil dan kami menawarkan aplikasi yang ada jurulatih AI di dalamnya. So coach ni dia boleh chat dengan pengguna 24 jam dalam bahasa Melayu. Dan bagi nasihat pemakanan, nasihat senaman dan bantu pengguna kami capai berat badan ideal. Dan semua ini sebenarnya sebelum ni personal trainer ataupun fitness coach manusia yang buat, tapi kami guna AI. Dan tetamu saya hari ni pun sama juga. Tuan Azmi Jamaluddin, independent video journalist, 425,000 follower di TikTok. 9 juta likes di TikTok. Jadi dia sendiri adalah buat program latihan AI untuk jabatan-jabatan kerajaan ataupun jabatan-jabatan berkaitan, syarikat-syarikat swasta. Rasanya hari ni baru habis training AI juga. Betul, baru habis tadi. Tadi training siapa? Tekun National. Tekun National. Ajar macam mana cara nak guna AI untuk pejabat lah. Bahasa mudah untuk productivity. Kita ajar macam mana staff-staff ni boleh memanfaatkan AI untuk memudahkan kerja-kerja seharian mereka lah. Dan bayangkan dengan projek yang banyak ni, dia buat seorang diri, betul? Ya. Yeah. Tak ada staff. Seorang. Dulu at least training provider ada 2-3 staff. Ya, macam sekarang ada saya seorang, lepas ada seorang lagi partner lah. Jadi dari segi documentation semua, contoh dengan syarikat company kan, kita ada submit dokumen semua tu, yang itu kita team lah yang buat kan. Itu je lah. Tapi dari segi nak menyiapkan dokumen tu, pakai AI je lah sekarang. Dan dulu team buat, sekarang AI yang buat. Ya, jadi kalau hari ni lah saya duduk sini dan cakap AI tengah ambil kerja orang, saya buka pemerhati dan kami dua ni buka pemerhati lah. Kami berdua ni orang yang terlibat. Okay. Jadi Azmi, terima kasih selamat datang, tapi jangan selesa sangat sebab orang kata perbincangan kita malam ni bukanlah sesuatu yang kecil, impak dia besar. Okay. Jadi actually kerja yang you buat sekarang ni, video, kan ada buat video, lepas tu ada buat training, and then ada buat apps sendiri, betul? Betul. Okay, apps. Berapa apps yang you buat? Dah buat sebenarnya 3. 3, tapi yalah, kita baru dalam fasa beta kan, baru test. Tapi nak kata konsisten daripada user tu rasanya masih tak berapa lagi lah. Tapi kita it's a functional app lah. Functional app lah. Nak test boleh lah. Soalan dia, kalau nak buat semua kerja-kerja ni tadi, kalau tanpa AI, berapa orang nak kena upah?
Okay, kalau ni daripada training tadi lah sampai kepada yang app semua tu lah. Okay. Termasuk dengan video, Video. content. Kalau tanya saya lah, at least paling kurang lah 4 ataupun 5 orang staff yang kita perlukan untuk siapkan semua benda tu lah. Macam contoh kalau kita nak buat video kan. Contoh orang yang nak tolong ambilkan video kita, tolong rancang kita punya content, buatkan editing dan sebagainya. Itu dah kena ada seorang. Lepas tu bila kita sebut tentang presentation ataupun kita beri seminar kan, orang yang nak tolong preparekan kita punya slide. Kemudian tadi bila yang kalau sebut pasal app tadi, kita nak kena hire orang yang pandai buat app tu kan, ataupun developer app tu, yang itu kalau kata kita tak ada alternatif nak bayar ke orang pun kos tu mungkin paling pun beribu lah. Itu kita kata kalau kos dia lah. Dan macam saya untuk buat app tu, saya punya kos saya bayar Cloud kan. Orang panggil Cloud kan. Betul. Bayar $100 je. Jadilah 3 tool yang saya buat tu. $100. $100. Dengan lepas tu tak kos lain lah, hosting domain semua tu. Tu je lah kosnya. So kalau sebenarnya saya kira daripada production video, nak sediakan paperwork untuk you punya training. Ya, betul. Paperwork. Training plan, Yep. invoicing, pakai apps, pakai AI kan? Yes, ada. Kita ada pakai AI tu. Okay. Sebenarnya you perlu at least mungkin 7 ke 8 orang dalam team. Ya, kalau kita kata nak complete betul lah. 7 ke 8 orang lah. Betul. So campur dengan dia punya KWSP, gaji. Gaji lagi. KWSP, perkeso, cuti, bonus, MC, kan? Kucing demam, tak datang office. Tu tak campur betul. Kalau dia demam, kerja tak siap. Kerja tak siap. Rasanya mungkin, katalah 8 orang darab 3,000. Berapa tu? 24,000 sebulan. Setahun, lebih kurang dalam 240, berapa? 260,000. Lah, kurang lebih lah. Kurang lebih 260,000 setahun. Okay. Sekarang nak tanya, itu. Daripada 260,000 setahun patut bayar ni, berapa kos you sekarang? Kos saya lah untuk AI ni lah yang saya subscribe sekarang. Saya rasa dalam 1,500 lah sebulan untuk saya subscribe semua tu lah. Maknanya setiap bulan saya maintain 1,500 untuk AI ni saja. Itu at least lah. Tapi sebenarnya kadang-kadang tak sampai pun dalam 1,000 macam tu lah kalau kita kata yang betul-betul. Tapi kalau kita kata yang banyak pun boleh sampai 1,500 je. Itulah yang saya punya kos. So basically daripada setahun patutnya lebih kurang 280,000. Jadi setahun antara 12 ke 8,000. Betul. Okay. So sambil lah cerita sendiri pula So aku sendiri first kali coach AI. Aku dengan CTO je 2 orang, Chief Technology Officer. And then kalau nak cerita cara lama lah untuk bina coach AI, aku akan perlukan 1 product manager, 2 developer, 1 UI designer, DevOps, and then content writer. And then kita perlukan in-house nutritionist, dan customer support, marketing support. At least saya perlukan lebih kurang dalam 10 orang lah. 10 orang untuk bina apa yang kami bina. Dan itu tak cerita tempoh. Berapa lama bina apps tu? Saya rasanya tak sampai seminggu. 1 app? Ya, 1 app. Kami seminggu 1 app. Jadi sebulan dapat settle 3 apps. And functional apps betul lah. Bukan marketable lah, tapi functional. Kita orang punya nak build yang satu yang marketable, kita orang perlukan 3 bulan saja. 2 orang punya kerja. Dan daripada buat idea tu, daripada bikin nak buat tu sampailah siap 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sampai tu dia market. Okay. Sampai dia dijual. Okay. Dan itu baru cerita pasal nak develop apps tu. Coaching tu pula, sekarang kita orang dah ada lebih kurang dalam almost 500 subscriber. Paid user ke tak? Yang subscribe untuk yang try for 1 month lah. Tapi memang guna kita punya apps lah. Bayangkan 500 orang, kalau dulu berapa banyak coach nak yang boleh cover? Banyak. Satu coach berapa boleh cover? 30-40 orang. Katalah paling kuat 50. So paling saya perlu at least 10 coach. Sekarang kami pengguna AI untuk manage everyone.
tengok performance, follow up, and then AI tu communicate 24 jam. So bayangkan daripada 30 push campur dengan 10 staff 40 orang. 40 orang. Patutnya bekerja kita. Ya. Tapi sekarang 2 orang je lah kan? Dua. 2 je lah kan? Dua je. Lepas tu selebihnya AI lah. Mungkin kita akan tambah satu customer service lah. Mungkin, tak tahu. Kalau AI boleh buat, kita pakai AI. So, perasan tak satu perkara yang menarik? Kita tak pernah pecat siapa-siapa pun. Ya, betul. Because we never hire anyone. Macam nak pecat pekerja pun tak ada. Betul tak? Betul. So actually, kerja tu bukan hilang pun. Kerja tu tak pernah ada pun. Ya. So, ini data. Perkeso boleh kira ada 42,807 orang hilang kerja separuh masa pertama tahun ini saja. Tak ada siapa boleh kira berapa jawatan yang tak pernah dibuka. Tak ada borang untuk tu dan tak ada statistik. Dan tak ada pun orang kata penimpunan untuk bantah benda ni. Dan AI tak pecat sesiapa. Dia cuma tak hire orang. Ya. Okay. So, sekarang baru nak bagi ni lah. Untuk orang yang tak kenal Azmi ni kan. Jom kita berkenalan lah kan. So, boleh cerita sikit lah apa benda yang sebenarnya you buat? Orang kata you panggil dekat dalam social media you visual storyteller. Ya, betul. Tapi tadi kita sembang you buat training juga. Kan. So program boleh tak cerita lebih detail lah. Baik. Mungkin tadi kita jumping sikit kan. Mungkin boleh cerita ikut flow. Nama saya Muhammad Azim Jamaluddin. So nama di social media yang dan dipaparkan kat skrin tuan-tuan dan perempuan ni, itulah namanya. Saya search dekat social media mana pun, itulah nama saya. Boleh search kalau kata nak kenal dengan lebih detail kan. Apa yang saya buat, saya nak katakan bila orang tanya soalan tu kan, saya jadi macam mana aku nak jawab ni kan. Sebab rasa banyak juga benda yang saya buat lah. Antaranya adalah saya juga adalah content creator yang mana saya positionkan diri saya sebagai macam video journalist. Tapi bukanlah kita kata toliah sangat, tidaklah. Maknanya sebab saya suka buat konten-konten informasi kan. Jadi apa-apa yang menarik tu saya buat lah. Jadi kenapa saya buat benda tu? Pertama adalah yelah, betul lah monetization kan. Maknanya kita buat duit dengan konten. Tapi jujurnya untuk dapat monetization daripada awal-awal sampai sekarang sebenarnya tak mudah. Dan saya buat tu bukanlah mengharapkan pada monetization pun, tapi lebih kepada minat kepada penghasilan video tu. Konten tu sendiri. Dan saya sebenarnya minat buat video daripada saya belajar dekat universiti lagi. Waktu tu saya belajar jumpa kawan-kawan yang pandai buat video ni, nak belajar dengan dia kan. Lepas tu beli panduan dan sebagainya. Dan daripada situlah mula minat nak buat video ni lah. Dan berbekalkan kemahiran yang ada di dalam waktu belajar dulu, itulah yang saya gunakan sekarang untuk buat saya punya konten saya lah. So tu yang pertama, konten, kita kata konten kreator lah, yang fokus, yang mana saya letak dekat dalam saya punya social media. Saya kata the storyteller lah, mana orang menyampaikan story kan. Lepas tu selain daripada tu juga saya juga buat training, trainer lah. Yang mana training ni memang kita ambil certified daripada HRD Corp, yang ni certified accredited certified trainer. Yang mana saya ambil certified tu, dan macam sekarang saya banyak fokus kepada dua perkara lah. Satu, kita train mana-mana agensi ataupun syarikat untuk di social media. Maknanya macam mana mereka nak menguruskan social media mereka lah. Macam ajar macam mana nak buat copywriting, macam nak buat video, editing video. Itu yang pertama. Kedua, saya juga content creator and then trainer. Yang ketiga ni. Yang ketiga sama yang ketiga, yang ni kita kata kadang-kadang tu saya ada juga pergi travel. Tapi travel ni bukan kita kata main lah. Core lah. Bukan core lah. Sebab bila kita sebut pasal travel ni, banyak benda yang kita kena sediakan lah. Tapi Alhamdulillah tahun lepas saya pergi travel ke Rusia. Alhamdulillah, rezeki Allah dengan Fauzi. Dengan kawan kita Fauzi tu kan. 2 minggu saya pergi sana. Saya cuba benda baru, iaitu buat konten travelog. Travelog ni satu video tu 40 ke 50 minit. Ada yang sampai sejam pun kan. Itu kita cabaran barulah untuk saya buat konten. Habis tu saya kata, ya Allah, susah punya buat konten travel ni. Betul. Tapi Alhamdulillah lah menjadilah konten tu. Dan yang ada
perkara yang menyedihkan lah. 2 episod sampai sekarang saya tak publish. La ilaha illallah. Maksudnya dah buat 4 Dah buat 3. Saya sepatutnya ada 5 total dia. Tapi dia Sepo baru 3, lagi 2 tak publish. Sebab? Tahu sebab apa? Sebab tak ada masa nak edit. Yalah. Kan. Tapi waktu tu mungkin dia tanya kan, sekarang ada AI, kenapa tak pakai AI? Isu dia adalah waktu tu saya tak bersedia untuk kita nak buat konten. Saya tak bersedia buat konten, cuma dari segi nak SOP susunan, sebab kita baru first time tau pergi travel. Dan saya tak tahu nak prepare dari segi footage macam mana pun. Kita main buat je. Jadi bila habis tu baru saya tahu, rupanya kena ada ni. Then from that pengalaman tu lah yang baru belajar lah from there. Tu yang kita lepas ni aku nak travel, aku tahu dah nak buat apa. Okay. So basically dan ada benda yang menarik sebenarnya. You ajar orang buat konten kan? Yep. Ajar jabatan buat konten, ajar SME buat konten. You ajar orang guna AI, betul? Betul. Satu. Yang kedua, konten-konten you sendiri siapa yang tulis? Okay. AI yang tulis, cuma kena faham kena faham. Nanti saya nak saya nak bagi clarification lah kepada pendengar-pendengar betul AI bantu kita. Cuma draft awal tu kita buat. Tapi maknanya bukanlah kalau you all tengok kan saya punya Facebook kan, tulis-tulis tu bukanlah satu patut AI. Tak. Maksudnya draft tu dia punya apa? Kontaknya tu kita yang susun. Ya. Sebab kalau kita tak buat macam tu, dia tak best. Walaupun dan AI yang terus susunkan bagi cantik lah. Tu saya nak bagi clarification. Apa? Itu kita faham. Itu kita dua tahu. Okay. Sebab kita bukan setakat tanya ChatGPT. Lepas tu kita main post je. Tak ada. Kita ada kontak. Betul. Ada so that's why inilah yang bawa pada soalan seterusnya. So ramai orang ingat AI ni adalah ChatGPT. Dan ChatGPT adalah AI. Betul tak? Betul. So actually dekat mana orang silap kat situ? Maksudnya selain daripada LLM ni, sebenarnya apa yang orang tak tahu? Untuk apa yang orang tak tahu, okay, nanti Muaz cuba ni ni saya jawab berdasarkan apa yang Muaz tanya lah. Tapi mungkin saya jawab. Orang masih ingat AI ni cuma sekadar tanya soalan, jawab. Tanya soalan matematik, jawab. Tanya pasal hadis, jawab. Actually apa yang orang sebenarnya masih tak nampak AI ni? Sebab dia layan AI ni macam Google. Ya, betul. Ramai orang dia anggap macam Google lah. Maknanya macam bezanya dulu kita tanya Google bagi jawapan. Kita pilih jawapan tersebut. Tapi sekarang kita tanya AI terus bagi jawapan kepada kita. Jadi orang yang betul-betul percaya kepada AI, dia akan bertuhankan kepada AI itulah kan. Kalau AI kata A lah, dan dia akan yakin lah sebab dia kata ChatGPT bagi aku ni, inilah jawapan dia. Jadi apa yang ramai orang tak tahu sebenarnya adalah keupayaan AI bukan sekadar menjadi kita kata Google yang baru, bukan. Keupayaan AI sebenarnya dah lebih daripada tu sebenarnya. Sebab tu kalau dari segi cara penggunaan, saya lebih suka pengguna-pengguna kat luar sana memaksimalkan penggunaan AI tu. Maksudnya kat sini berikan konteks kepada AI untuk jadi apa. Kan? Jadi bukan sekadar bertanya. Yes, bertanya tu satu perkara lah. Dan bila kita bertanya tu sebenarnya kita sedang mengenali, macam kita berkenalan dengan orang baru lah, mengenali hati budi masing-masing. Begitu kan dengan AI. Kita tanya, kemudian dari situ AI boleh dapat lah kita punya ni lah. Jadi saya setuju dengan apa yang Muaz kata tadi, iaitu ramai orang sekarang ni dia layan AI ni seperti Google kan, seperti Google. Dia tidak layan AI ni seperti, kalau saya dalam training saya banyak tekankan jadikan AI ni sebagai pembantu kita. Jadikan AI ni sebagai kita punya pembantu peribadi lah. Jadi apa-apa kita tanya dia. Cuma tanya tu bukanlah kita menyerahkan 100% kepada AI, tak. Tetapi kita ada pertimbangan kita. Ada yang kita fikir, betul ke kau bagi ni? Kita buat juga verificationnya. Bukannya sekadar kita tanya dia bagi terus. Kita percaya. Ya, betul. Sebab tu sebenarnya sebelum aku cerita pengalaman aku kau sendiri kan, gila lah berapa kali yang AI buat kerja tapi teruk gila and you kena buat all over again. Bila tu
dah beberapa lama lah. Kalau sekarang rasanya most of the tu kalau kita minta dia dah okey lah. Because we understand Yes. the context already. Betul yang sebab tu nak AI ni kena tahu dulu konteks apa, ataupun bahasa mudahnya apa output yang kita nak daripada AI. Jadi bila kita tahu tu barulah sampai soalan yang kita nak tanya atau apa yang kita nak minta ke AI. So betul lah, saya sendiri pun memang banyak pengalaman. Masa awal kita memang tak faham lagi pembinaan konteks, apa ni, dan macam mana actually LLM AI ni works. But once dah faham, memang seriously untuk orang yang banyak idea, dia adalah satu macam magic lah. Betul. Dia macam kita dapat ada Harry Potter kat sebelah kita, minta dia buat tu macam ada Doraemon lah. Betul. Doraemon saya nak ni, dia buat. Macam tu lah. So ada Gartner, okay, statistik sikit, jangka 40% aplikasi perusahaan akan ada AI agent khusus menjelang hujung 2026, naik daripada bawah 5% pada 2025. Maksudnya kenaikan tu 8 kali ganda. Lebih daripada 8 kali ganda. Even ni pun AI yang buat yang design ni. Dan Gartner yang sama, jangka lebih 40% projek agentic AI akan dibatalkan menjelang hujung 2027. Dan cuma 29% organisasi nampak pulangan ketara daripada generative AI. Untuk AI agent 23%. Ini tinjauan daripada Writer 2026. So jadi actually teknologi ni dia dah betul. Tapi company ataupun syarikat ni, dia masih, ataupun enterprises lah, dia tak tahu apakah yang jurang antara AI boleh buat dan apa yang successful company boleh buat. Kan? By the way, boleh tak Azmi cerita sikit pasal agentic AI? Agentic AI apa maknanya? Okay, jujurnya lah untuk saya sendirilah, kalau kita sebut cerita agentic AI ni, dia masih lagi baru. Dan sebenarnya tak semua orang mengaplikasikan agentic AI ni. Kenapa macam tu? Sebabnya AI yang biasa ni pun kita tak habis pakai lagi, lepas tu nak pergi kepada agentic AI. Dan jujur saya memang tak lagi kita kata fully kepada agentic AI lah. Tapi untuk kita kata pengenalan ringkas berkaitan dengan agentic AI, apa yang saya boleh kongsikan adalah agentic AI ni, pernah tak tengok Iron Man? Siapa, Tony Stark kan? Tony Stark. Okay, Tony Stark yang dia bagi arahan kepada Jarvis tu kan. Hey Jarvis, scan dia cakap tu kan. Jadi agentic AI ni dia lebih kurang macam tu lah. Macam Jarvis tu. Dia macam Jarvis tu. Kita bagi dia arahan kepada dia nak buat apa, dia akan bagi kita terus output yang kita nak. Okay, dia memang kalau kita tengok kan dia macam ChatGPT, tapi bezanya adalah agentic AI ni dia lebih lagi daripada tu. Contohnya, katakan kita bagi arahan dekat agentic AI, aku nak setiap pagi pukul 9 kau suapkan kat aku apa berita-berita panas dekat dalam dunia ni. Jadi nanti setiap pukul 9 pagi dia akan bagi kita notification. Notification tu tengoklah kat mana kita set, kat email ke, kat social media ke, dia bagi kat kita dan kita boleh baca. Kalau ChatGPT, kita kena buka kan. Contoh setiap pagi kena buka. Ini tak payah buka. Kita hanya set saja pukul berapa nak dan dia akan feed kita. Itu antara task paling simple agentic AI lah. Dan agentic AI ni lebih kepada macam automation punya proses, yang mana kerja-kerja seharian kita, sebagai contoh nak buat writing di dalam social media. Sebelum ni katakan kita nak buat penulisan, sehari nak post 5. Apa yang kita buat biasanya? Pagi-pagi tu, contohnya pukul 8, kita tulis research. Lepas tu kita betulkan write up kita buat gambar, lepas tu kita schedulekan kan. Betul. Jadi maknanya kalau kita kata satu hari kita spend sejam lah nak siapkan schedule tu. Kemudian esok pun benda yang sama kan. Itu adalah kerja sekarang lah. Yang mana kerja tu sebenarnya dah mudah dah dengan ada AI kan. Betul. Tapi kalau tak ada AI mungkin 2-3 jam nak buat. Jam kan. Tapi ada AI mungkin sejam boleh settle. Mungkin sejam, setengah jam kan. Betul. Okay. Itu sekarang kita pakai generative AI. Tapi dengan agentic AI, proses tu kita dah tak menghadap dah sejam tu. Nak buat copywriting, nak buat research, tak payah dah. Kita bagi AI suruh dia tolong research pun semua. Jadi pukul 9 pagi tahu-tahu dia dah siapkan semua benda. Dan malam kita tengok semua dah post dah. Itu kalau dari segi itulah dia punya, kita kata ringkas nak faham je lah apa itu generative AI dan apa itu agentic AI. So itu dah banyak kerja hilang tu. Ya, itu dah banyak kerja hilang lah kan. Macam sekarang dengan generative AI,
Betul, banyak kerja dah hilang, tapi masih lagi kita perlukan manusia kan untuk memonitor dia. Sebab sekarang ni bila ada generative AI, agentic AI ni, semua dah AI dah yang akan monitor. Contoh monitor social media. Dia malam pula pukul 10 malam kita boleh set okay, buatkan report setiap pukul 10 malam, kau search dekat social media aku apa result dia dan bagi aku report. Yang kau cerita tadi baru pasal buatkan konten social media. Yang aku letak aku fikir, maksudnya lepas ni accounting dah tak yang pening kepala. Every end of the day agent AI agent yang buatkan kerja. Betul. Dia dah boleh buatkan daily punya PNL. Betul. Memang dia boleh buat. Stock punya stock keeping mungkin lah orang biasa yang buat. Macam orang biasa pun dia mungkin snap receipt masuk dekat dalam Google Drive ke? Lepas tu dah settle. Lepas tu generative AI akan buka Google Drive, dia akan baca lah. Kan, lepas tu report-report yang selama ni perlukan manusia ataupun seorang PA yang kumpul, ataupun head of department yang kumpul, jadi dah tak perlu. Dan HOD tu gaji yang paling besar. Betul. Kan, yang sekarang perlu ada kerani-kerani kat bawah, key in je. So nanti simple lah accounting settle. Betul. Itu baru cerita accounting kan. Belum cerita lagi kalau kita dapat projek. Contoh saya pergi meeting, saya dapat this project, saya beritahu agent, I get this project, I need this proposal. You pergi buat research about this proposal, tomorrow morning I wake up, the proposal dah ready. That is agentic AI. Ush. Banyak kerja hilang. Betul. Sebelum ni kita fikir designer, videographer, musician yang terkesan dengan AI suno semua kan. Even lagu kita pun AI yang buat. Betul. We have to admit. Betul. We have to admit. Betul. Selama ni berapa ribu kita nak bayar untuk benda tu. But bila agentic AI, saya dengar lagi menakutkan. Betul. Betul. Kita dengar tu memudahkan. Lepas ni aku ada jalur aku sendiri. Tetapi dari satu side lain lagi menyeramkan. Kan, berapa ramai orang yang akan terkesan dengan agentic AI ni. Dan sekarang saya boleh katakan sangat sikit lah orang guna agentic AI ni. Kita yang duduk cerita-cerita ni, kita pun tak pakai lagi. Kita belum pakai lagi. Kita banyak pakai kita tahu generative AI kan, kita tahu. Cuma untuk saya lah, secara peribadi lah, untuk saya dan syarikat, memang kami dalam proses untuk ke arah itu. Ada beberapa task yang kami nak cuba test, memang nak ke arah agentic AI. Paling simple sekali yang saya nak buat adalah untuk monitor iklan dekat dalam social media. Dia tolong buatkan copywriting, tolong buatkan gambar dan tolong analisis iklan. Itu yang saya tengah cuba nak explore lah. Itu kerja headache tu. Saya spend berapa jam sehari for that je. Betul. Tu yang saya tengah cuba explore lah. Dan macam ni pun saya taklah kongsi dulu secara umum benda ni. Maksud kalau kita ajar orang tak lagi lah. Sebab apa? Sebab kita nak test dulu, tengok kan 2-3 bulan dia punya stability dia apa semua. Bila dah okey dan dah memang okey, dapat result yang okey, barulah kita mula kongsi. By the way, cakap pasal buat marketing guna AI tu, kenal Sofian Cisa. Dia dah pakai agentic AI since last year. But ini memang advance lah. Kita kenal dia memang advance. Sofian Cisa ni adalah kawan kita orang. Dia memang berniaga online. Dia berniaga di market satu dunia. Dia berniaga dekat Europe. Dia berniaga dekat dekat US dan juga dekat local. So dia memang very advance. Since last year, kerja-kerja dia semua memang AI yang buat. Dia tunjuk kat saya ni, agent dia tengah buat kerja kat rumah, dia pergi kenduri. Sebelum keluar dia dah bagi dah. Okay, siapkan ni hari ni, settlekan box ni hari ni, apa benda nak siapkan hari tu, landing page, ads punya kreatif, semua dia dah sediakan dan AI agent dia buat. Dan AI agent ni, untuk dia bekerja, kita perlukan komputer yang selalu on. Dia tak boleh off. Internet tak boleh off dan juga komputer tu tak boleh off. That's how AI agent works. And just imagine, setakat nak beli komputer yang bagus, berapa je? Yes, itu je lah modal permulaannya. Mungkin lah kita ambil lah 10,000 nak tu baru kan. 10,000, 20,000 ya. 20,000 dah. Tu je. Anggaplah itu bayar gaji staff. Tapi sekali je. Sekali je. And then semua AI agent. Okay, this is how feeling ya. Ni memang menakutkan dan sebab tu saya bawa topik ni malam ni. Memang banyak kerja yang terancam. Kerana saya pun sendiri tengok ramai yang sebelum ni suri rumah ataupun isteri yang buat kerja-kerja pengkeranian ataupun buat kerja-kerja membantu di pejabat yang sudah tak ada kerja. Mereka mencari tapi mungkin kebanyakan kebanyakan majikan dah jumpa cara yang AI ni boleh buat. Okay, jom kita tengok sikit numbers lah.
Challenger Gray and Christmas Record. Majikan AS di US sebut AI sebagai sebab 21,490 pemotongan kerja pada April 2026. Ini yang confirm by AI. Tadi Oh, ni daripada data Pekeso, baru daripada Pekeso kita tak confirm lagi benda tu AI. Tapi daripada US memang dah confirm. 21,000 ni hilang kerja pada bulan April tahun ini sebabkan AI. Dan kira-kira 26% daripada semua pemotongan bulan itu So 26% kerja yang hilang disebabkan AI. Dan AI disebut dalam 0.6% pemotongan kerja pada tahun 2024, naik 4.5% pada 2025 dan naik kepada 13% menjelang suku pertama 2026. 13% kerja hilang. Bayangkan kalau 1 juta orang, 130,000 orang. Itu yang kita nak cerita ni. Orang nampak 13% macam kecil. Bila kita sebut juta, orang faham. Dan WEF, jangka ni saya World Employee punya Foundation, jangka 92 juta. 92 juta kerja hilang menjelang 2030. 92 juta kerja hilang menjelang 2030. Tak lama lah ni, 4 tahun je lagi. Dan tapi ada 170 juta kerja baru tercipta. Ini dia jangka je, kita tak tahu kerja apa. Kerjanya apa tak tahu. Mungkin kerja dia pergi timbah air dekat data center. Saya tak tahu. So kau rasa kan, daripada 170 juta kerja baru tu, apa agaknya kerja yang mungkin ada? Okey, kalau tanya saya lah kan, apa kerja-kerja yang ada lah, yang maksudnya yang ini yang ramai orang risaukan kan, terutama graduan-graduan sekarang kan, yang banyak kita kata belajar kat universiti, aku ni keluar ni macam mana ni, dah banyak take over kerja aku ni, apa kerja yang tinggal kan. Saya ada jugalah buat research, tapi antara yang kerja-kerja yang kita kata boleh dibuat ataupun kerja-kerja yang memang susah AI untuk buat, pertama adalah mengajar kan. Untuk mengajar, betul, kita boleh buka ChatGPT, boleh buka AI yang kat luar sana, tetapi dari segi nak mengajar ataupun nak memahamkan orang ni, perlu ada cikgu dia, perlu ada mentor dia, perlu ada gurunya kan. Kalau tak, kenapa agensi kerajaan panggil kita untuk buat training, sedangkan boleh je dia buka ChatGPT Gemini tu kan, boleh je tunjuk kat sana, tapi kenapa dipanggil juga trainer untuk ajar? Disebabkan untuk mengajar tu dia ada satu kemahiran lain. Itu yang pertama lah. Yang kedua, dari segi teknologi tu sendirilah. Maksudnya contoh tadi kita sebut tentang AI punya agentik kan. Okey, siapa yang nak buat AI agentik tu? Siapa yang nak susun tu? Nak susun strategi semua tu? Kena developer. Kena ada developer, kena orang, dan kena ada knowledge tu. Kita buat marketing, susun strategi kan. Betul, AI boleh bantu kita untuk keluarkan strategi yang baik, tetapi daripada senarai strategi yang dia bagi tu, mana satu strategi yang paling bagus yang kita nak pilih? Itu kita lah yang akan pilih. Kita akan pilih berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman kita dalam bidang tu. Yang itu mungkin AI tak boleh nak gantilah. Kena ada manusia juga. Lepas tu kerja-kerja yang di pusat-pusat jagaan, jaga budak, jaga orang tua, itu memang mungkin AI buat masa ni lah, belum, mungkin susah lagi AI nak gantikan, tapi akan datang kita tak tahu. Sebab kita tengok sana dekat China, US pun, tapi China lah sana kita nampak terlalu very kita kata eager dengan AI ni kan. Dia orang dah ada robot yang boleh sidai baju, yang boleh menari dan sebagainya kan. Waktu event apa baru ni, dia buat persembahan lah, menari dan sebagainya. Itu AI yang sekarang lah, itu baru permulaan lah. Tapi akan datang silap-silap orang tu boleh jaga kan. Tapi macam pelik kan bila China ni suka sangat guna AI dengan robot ni. Betul. Sebab dia ni manusia paling ramai kat dunia. Betul kan, manusia paling ramai kan. Betul, tapi jadi kalau tak tahulah kat China macam mana kesan dia. Macam tak cukup orang pula kat China. 1.2 bilion manusia kat China still lagi membangun teknologi AI dan robotik AI. Kan AI robotik yang gunakan AI kan. Sometimes macam pelik juga. But mengajar tadi tu I think betul lah. First, satu bukan setakat mengajar, actually mendidik. Mendidik, ya, betul. Sebab mendidik ni perlukan empati. yang AI memang takkan ada. Kan tak ada, betul. Kan. Tapi satu lagi yang nampak lah, yang AI takkan ganti
adalah, pernah tak tengok dekat TikTok kan? Dia kata AI akan take over your job. Yep. Lepas tu ada seorang cikgu tu tengah sign apa? Tengah tanda buku, kata bila. Lepas tu ada yang dekat TikTok kata orang yang buat air dekat restoran, pekerja-pekerja tukang masak dekat restoran. Cumanya kerja-kerja ni bukanlah kerja-kerja yang dibayar tinggi. Ya. Macam penulis tadi, Ha. macam orang yang buat plan tadi, macam orang yang buat learning plan, orang yang buat paperwork, tu kan gajinya lebih tinggi. Duduk lakon. Kerja-kerja yang kita cerita tadi. Betul, kerja-kerja yang kemahiran ni kan. Repair jalan, plumber, elektrik juga kan. Yang buat Repair wiring, repair con. Itu mungkin yalah lambat lagi lah. Kalau AI nak take over pun lambat lagi lah. Tu antara yang kita kata okey lah. Yang mana AI agak susah nak menggantikan. So bila sembang macam ni, rasa macam keperluan untuk TVET ataupun demand untuk TVET akan meningkat lah. Ya, setuju. Kan, berbanding dengan orang yang aku nak belajar pandai-pandai sebab aku nak kerja office. Tapi kerja office tu lah yang first kali akan diambil oleh AI. Tapi kalau sebut macam kerja office pun, kalau kita sebut pasal sekarang lah kan, tahun 2026 ni sampai ke 2030 nanti, tanya saya peribadi lah, betul AI boleh gantikan, cuma yang AI dia tak boleh gantikan sepenuhnya. Jadi siapa yang akan tinggal? Orang yang betul-betul memanfaatkan AI dekat dalam tempat kerja dia, itu dia akan selamat. Maknanya dia, kalau contoh staff tu ada 10 orang, yang seorang tu betul-betul kena all out lah, belajar dan sebagainya. Jadi nanti kalau syarikat nak buang, syarikat takkan buang dia. Syarikat akan buang yang orang lain yang tak pandai nak guna ni. Itu orang tu yang kena buang. Jadi sekarang jangan risau sangat. Kita kata AI take over kerja kita. Sekarang ni kita kena belajar bagaimana AI boleh bantu kerja aku. Belajarlah benda tu. Sebab orang-orang yang belajar ni, dia bos nak buang dia pun fikir 10 kali. Kan kena buang dia ni. Ini kalau aku buang dia ni, memanglah minit masyarakat boleh buat. Tetapi minit masyarakat yang betul-betul kena dengan cita rasa, still manusia lagi. Kan? Dan itu antara maksudnya sekarang, kalau tuan-tuan perempuan yang dekat luar sana, belajarlah guna AI. Maknanya dari segi kerja seharian kita, cuba senaraikan kerja-kerja seharian kita. Apa yang boleh kita pakai? Terutama yang kerja-kerja pejabat ni. Iaitu dia kuranglah terkesan sikit. Ni orang yang malas nak, ataupun orang yang tidak ada kemahuan nak belajar lagi ni, itu awal-awal lagi lah company akan buang dia dululah. Itu something yang very good. Sebab ada satu aku tengok dekat social media, I think one of millionaire share, dia kata macam ni, AI takkan menggantikan kerja engkau. AI akan menggantikan kerja orang yang tak belajar gunakan AI tu. Ya. Betul. Saya setuju dengan itu. Okay. So basically ada beberapa ni lah. Sam Altman OpenAI. OpenAI sekarang tengah ada kes dengan Apple baru keluar tadi. Saman. Kes saman. Saman. Sebab OpenAI dia ambil one of Apple nya VP, and then VP Apple dedahkan ni. So OpenAI sendiri kata hampir setiap syarikat yang buat layoff sekarang, dia menyalahkan AI. Sama ada betul atau tidak, dia panggil ni AI washing lah. Maksudnya AI ni dipersalahkan saja. Actually memang syarikat tu tak perform. Wallahualam. Amazon potong kira-kira 30,000 kerja corporate. Tapi CEO Andy Jassy mula-mula sebut sebab AI. Tapi lepas tu dia tarik balik. Dia kata pemotongan tu bukan daripada disebabkan AI. Ni pun kita tak sure. Tapi ni dia orang punya claim. Mark Anderson kata syarikat teknologi besar lebih staff antara 25 hingga 75% sejak zaman pandemik. Jadi AI cuma alasan saja. Oxford Economics, pada Januari 2026, syarikat tak nampak macam mana sedang ganti pekerja dengan AI pada skala besar. Means benda ni belum besar-besaran lagi. Macam apa? Yang cerita apa? Enoch Schwarzenegger berlakon tu. Ni Terminator. Belum lagi lah. Skynet. Belum lagi. Yang Skynet tu belum lagi. Satu kertas NBER dapati 90% eksekutif kata AI langsung tak beri kesan pada penggunaan tenaga kerja syarikat mereka. Dan Klarna potong kira-kira 700 ejen khidmat pelanggan, customer service, untuk chatbot AI. Lepas tu CEO mengaku mereka melampau. Sekarang mereka ambil manusia balik. Maksudnya ada juga yang dah pergi kepada AI,
tapi dah kembali semula kepada manusia. Jadi ini data lah. So agak menarik. Bila sebelum ni dia kata AI, tapi ada yang dah patah balik. Ataupun dia kata dia macam jilat balik ludah lah. Kata kan. Kau kata kan kerja kau AI pun boleh buat. Tapi nampaknya Betul, dia gagal. bila panggil AI, tak sama dengan manusia. Tak sama pula kan. kan? Lagi-lagi customer service lah. Sebab AI, dia punya empathy dia tak begitu apa. Dia tak ada empathy Dia lah, tak kan? empathy. Tak, empathy dia fake lah. Fake lah. Ada fake empathy. Dia macam kasihan. Tapi sebenarnya tak ada benda tu robot. It's just words. So, jadi kalau bos kau kata AI ambil kerja kau, macam mana kau nak tahu dia tak tipu? So dia kata kan, I have to lay off you lah. And because AI can do your job. How do you know benda tu fake ataupun betul? Macam mana susah juga nak jawab soalan tu. Cuma macam yang dikatakan tadi, kadang-kadang company ni, yelah, dia akan buang dulu pekerja tu sebab dia kata pekerja ni apa banyak hal lah dan sebagainya. Dia buang dulu. Dia konon-kononnya nak pakai AI lah, nak mudahkan kerja. Sekali bila AI masuk, ni pun tak ada kan, hasil pun tak ada. Jadi kalau dari segi pada saya lah, kalau bos yang betul-betul dia nak let off disebabkan AI tu, tengok dulu bos tu macam mana. Kalau bos tu memang guna AI, memang guna betul-betul gunalah, betul-betul utilize kan. Macam kita guna kan, logik lah dia kata, I have to let off you lah, you tengok apa I buat. I suruh you buat macam ni lah, tetapi you tak buat. I dah boleh buat 30 laporan, you tengok 1 laporan je. So macam mana I nak ambil you? Contoh yang itu kita boleh confident lah bahawa bos tu betul-betul dia let off disebabkan dia kata AI dah bantu dia. Tapi kalau bos yang tiba-tiba cakap, lepas tu, bos, ChatGPT pun tak ada login, macam mana? Yang tu kadang-kadang dia bagi alasan je. Ataupun AI pun maksud dia tanya ChatGPT je. Betul just tanya kan. Ataupun bahasa mudahnya sekarang ni, dia fitnah AI lah. Yelah macam yang bos Amazon cakap tadi kan. So, by the way, kau sendiri kan masuk dekat dalam company kan. Means train diorang. So actually berapa persen sebenarnya syarikat Malaysia ni yang you jumpa betul-betul guna AI? Dan berapa peratus yang acah-acah? Okey. Sebut pasal persen tu saya tidak ada data yang tepat lah. Tapi berdasarkan pemerhatian dan berdasarkan apa yang kita tanya kepada peserta-peserta yang hadir program kita, sebenarnya sangat sikit persen company yang betul-betul utilize AI ni dalam kerja seharian mereka. Betul, kalau kita tengok data orang yang guna ChatGPT kan, di Malaysia antara yang paling ramai sebenarnya pakai ChatGPT ataupun AI lain lah. Tapi ChatGPT antara yang banyak lah. Boleh share dekat laman ni, boleh tengok berapa pengguna Malaysia, ramai. Tapi bila kita check balik, yang ramai tu macam kita kata tadi, dia tanya je, dia gunakan ChatGPT sebagai pengganti Google saja. Tetapi sebenarnya bila gunakan betul-betul untuk kerja dia, tak ramai. Kan bila kita terangkan, cara gunanya begini. Cara ni saya simple je, tapi ya ke tuan macam ni? Sebelum ni saya tanya macam ni je. Maksudnya dia tak gunalah kaedah yang kita ajar tu. Dia pun tak tahu kaedah tu. Bila kita ajar ni, macam ni, begini rupanya. Jadi tak ramai. Saya boleh katakan persennya sangat kecil lah yang betul-betul utilize the AI untuk kerja-kerja dia. Dia banyak gunakan AI tu je, nak tanya je. Contohnya tanya tempat makan best ni apa semua, itu je. Tapi betul-betul nak sampai gunakan nak buat minit mesyuarat ke, laporan ke, ataupun nak buat satu kertas kerja ke, tak ramai lagi yang sampai ke peringkat itu. Sebab mereka pun tak sangka AI boleh buat macam tu. Maksudnya AI punya penggunaan ni masih terlalu surface. Betul surface. Sebab tu bila sebut tentang agentic AI ni kan, saya rasa Malaysia ni lambat lagi lah. Lambat tu mungkin lagi 4-5 tahun lah yang betul-betul kita kata nak nampak fully guna agentic AI. Sebab generative AI pun tak ramai lagi yang betul-betul menggunakan. Jadi macam mana nak pergi ke agentic AI? Yang banyak buat edit gambar, buat meme je. Betul. Kan. Jadi itu yang bila kita jadi trainer, kita ajar tengok, ramai lagi rupanya yang tak tahu. Itu yang kita kata yang pakai ChatGPT, yang tak pernah pakai ChatGPT pun ramai juga. Baik. So kadar pengangguran ni Malaysia kadar pengangguran kita sekarang 3%.
Okay, pengangguran belia 15 hingga 30 tahun 6.3%. Kajian Talent Corp, 697,000 pekerja Malaysia dijangka terkesan ketara oleh AI, digitalisasi dan ekonomi hijau dalam 3 hingga 5 tahun. Okay, ada 657,000 merentas 22 sektor. Bank Dunia bersama ISIS Malaysia, kira-kira 45% pekerja Malaysia dalam kerja yang terdedah sederhana hingga tinggi akan hilang kepada generatif AI. Pekerja pengkeranian, bandar dan muda yang paling terkesan. Maksudnya orang muda, orang baru dan juga kerja-kerja kerani macam kita sembang tadi. Dia daripada DOSM. Okey, kira-kira 1.96 juta graduan dan pemegang diploma terperangkap dalam kerja separuh mahir atau rendah mahir, which means adalah low pay lah, basically. Bayar gaji murah. Okey. Tak padan. Jadi kalau nak kira kan, Malaysia ni isu dia bukan AI. Sebelum ada AI pun dah jadi apa orang kata? Banyak je pengangguran. Kan. Banyak je pengangguran. So, balik pada tadi lah. Pasal AI ni. Yang pertama, kita dah sembang lah pasal data dunia. And then, yang kedua, kita dah sembang sikit pasal macam mana kita gunakan AI dan kita tak ada staff lah. Sampai sekarang kita masih belum ada. Apa ni? So, Azmi rasa dekat Malaysia ni, kalau sampai 2030 ni kan, adakah akan ada adakah kemungkinan yang kita boleh hasilkan kerja-kerja baru disebabkan AI yang ada ni? Means sebab kan you train diorang kat dalam kan. Betul. Means you train diorang dekat dalam jabatan-jabatan semua kan. Basically, adakah AI ni boleh orang kata apa, bagi kerja pula instead of mencuri kerja? Menarik soalan tu kan. Macam mana AI boleh mewujudkan kerja-kerja baru kan. Kalau tanya saya lah kan, kalau untuk saya sebagai trainer ni, pertama saya akan tengok dari segi setiap industri yang ada tu, kita akan analisa industri ni apa keperluan industri ni, apa yang dia nak sebenarnya. Atau bahasa mudahnya, contoh kalau kita sebut tentang HR kan, apa HR nak sebenarnya. Bila kau sebagai pegawai HR, apa sebenarnya hasil yang kau nak sebagai orang HR. Kita akan senaraikan perkara-perkara tu, dan daripada senarai yang dia bagi tu, daripada senarai yang basic, kalau kita tengok HR, dia tahulah. Contoh dia bagi 5 benda kan. 5 benda tu kita akan tengok AI boleh buat ke tak boleh buat. Jadi okey, pertama sekali untuk graduan di luar sana lah. Okey, bagaimana dia nak memanfaatkan perkara ni, you all kena analyse kerja yang you nak masuk tu. Contohnya tadi kita sebut tentang HR kan. Cuba senaraikan apa kerja-kerja yang sepatutnya katakan manager HR nak, apa yang HR nak. Kemudian dalam interview tu tonjolkan macam mana AI ni boleh bantu company tu untuk empower dia. Dan contoh dengan dia kan, saya ni masuk ni sebagai pegawai HR, jadi saya ada kemahiran sekian. Dengan ada ni, saya akan goreng kat situ kan. Jadi kat situ dia akan, maknanya satu, insyaAllah lah dia akan dapat kerja tu. Dan pertama sekali dia betul-betul, maknanya dia kerja sekarang, maknanya dari segi skop kerja tu dia dah berbeza sikit dah. Sekarang ni dia kena pandai cara guna AI tu untuk memaksimalkan kerja tu lah. Okay, itu yang pertama lah. Kedua, dari segi kita kata bila AI ni, apa lagi kita peluang yang wujud lah. Okay, kita ambil contoh macam Muaz buat AI apa nama coach, AI coach kan. Okay, untuk AI coach tu dalam banyak-banyak tu lah. Okay, ni saya tanya balik untuk Muaz kan. Okay, dalam banyak-banyak kerja tu, apa yang Muaz rasa macam buat AI tu kan, apa yang macam ini AI tak boleh buat, ni manusia je yang kena buat. Okay, nasib baik you tendang balik soalan tu. So lepas saya dah gunakan AI untuk coach orang turun berat badan, saya mendapati bahawa human touch masih sangat diperlukan. Yes.
Jadi saya masih lagi perlu hire nutritionist in-house, tapi mungkin tak perlu ramai. Okay. Dan saya masih kena buka wellness center. Somehow orang masih nak datang. Sebab physical punya interaction orang masih cari. Dan saya masih lagi perlukan agent-agent offline untuk reach out orang yang macam Azmi cakap tadi, yang ChatGPT pun tak kenal. Jadi Ya. okay, so tadi kita ambil case study Muaz kan. Okay, Muaz dia buat company AI, Coach AI. Okay, dan dengan disebabkan AI tu wujudlah satu AI nama dia Coach AI. Betul. Kan? Jadi kat situ wujudnya satu company baru cerita pasal Coach AI. Dan dekat situ Muaz perlukan pekerja juga. Apa pekerja yang dia nak? Itu tadilah wujudlah pekerjaan baru. Hasil daripada kalaulah Muaz tak ada AI yang boleh buat Coach AI, mana mungkin Muaz nak hire orang-orang tadi. Faham. Means because of AI now, I create another industry. Yes. And needs another orang-orang bekerja pula dalam industri tu. Cuma bezanya tak sangkalah. Contoh tak sangkalah Muaz, aku ada pekerja nutritionist kan. Yang mana kalau kata tak ada AI, mungkin tak akan wujud Coach AI tu. Tapi disebabkan ada AI, kita boleh wujudkan platform namanya Coach AI, yang mana Coach AI tu perlukan kepada nutritionist tadi. Dan juga coach-coach yang bukan dan orang kata coach yang tak perlu ada perlukan knowledge tapi tak perlu terlalu berpengalaman. Betul, sebab ada AI yang membantu. AI yang membantu, betul. Oh, that's very interesting. Pandai tendang balik. By the way, daripada My Future Jobs dia merekodkan ni yang menarik je sebenarnya. Dekat Malaysia ada 605,168 kekosongan jawatan. Banyak tu. Banyak. Tapi pencari kerja yang berdaftar cuma 188,000. Okay? Jadi 600,000 kekosongan, 188,000 pencari kerja. Kerja lagi banyak. So, kenapa diorang tak kerja dekat 608,000 kerjaan tadi? Apa puncanya? Diorang ni malas ke memilih kerja ke? Apa rasa agak-agak? Kalau tanya saya lah, saya tak tahulah kan data yang sebenarnya apa kan. Tapi mungkin disebabkan mereka rasa tak sesuai dengan kerja tu. Maknanya bahasa mudahnya contohlah, maknanya dia, yelah kalau orang dulu-dulu yang bukan generasi sekarang, apa kerja yang ada dia ambil je. Asalkan dia boleh dapat gaji dan dia boleh niat. Tapi macam yang sekarang, ramai yang, yelah I feel macam memilih satu perkara dah, dan mungkin dia tak sesuai. Aku kelayakan aku ini, tapi job yang ada ini. Jadi that's why dia tak, mungkin dia tak apply sebab tu lah kot. Dia data betul, kena check balik dekat job street apa sebenarnya. I mean, apa kekosongan yang ada dan apa profiling yang mendaftar tu sebenarnya banyak daripada mana, industri mana kan. Ataupun diorang dah belajar buat duit online guna AI juga. Saya pun tak tahu kan. Sebab memang pelik bila kita dapat data ni, kelakar lah. Sebab kerja lagi banyak daripada pencari kerja. Which means peluang terselah. Lepas tu kita blame pula kenapa kita industri-industri ambil orang luar negara kan masuk kat Malaysia ni kan. Sebab memang kerja kosong banyak. Dan AI tak dapat ambil lagi kerja tu, nampak. Okay. So ini yang bahagian yang aku rasa agak menarik. Dekat Malaysia ni apa kelebihan kita? Yang pertama, kita ada buruh murah. Kita ada lebih 200 pusat perkhidmatan kongsi multinational. Means kita ada customer service yang international punya, yang mana Nestle, HSBC, IBM, Shell, dia kerja di Malaysia tapi dia servis satu dunia lah. Dan kita masih murah berbanding Singapura dan juga Singapura, Japan and Korea. Dan kita boleh tengok pula Filipina yang sebelum ni dia lead benda ni. Sektor sektor BPO ni ada 1.82 juta pekerja dan pendapatan $38 bilion setahun. Sektor yang sama which is perkhidmatan kongsi multinational ni. Tapi IMF kata 1/3 kerja di Filipina berisiko daripada AI. Dan orang kata sektor BPO ni paling terdedah untuk akan digantikan oleh AI. Means 1.82 juta pekerja tadi mungkin lebih kurang dalam 500,000 ke 600,000 orang akan hilang kerja disebabkan AI yang boleh gantikan kerja ni. Jadi maksudnya benda ni dia jadi kelebihan kita lah, buruh murah. Itu benda pertama yang AI akan makan. Bukan sebab syarikat Malaysia adopt AI, tapi sebab klien luar negara yang dah guna AI. Sebab kalau Filipina affected, kita pun akan affected lah.
Okay. And then ni kerja kreatif lah. Ni kerja kreatif, kerja kita sebab basically saya sendiri pun buat kerja kreatif. Dia pun tahu saya pun buat social media juga, buat video sendiri semua. Kajian Imperial College London bersama Harvard Business School Analysis hampir 2 juta iklan kerja freelance di 61 negara dalam bulan selepas ChatGPT keluar. Permintaan kerja penulisan freelance jatuh kira-kira 30%. Okay, dulu kita boleh buat kerja freelancer untuk tulis iklan. Untuk menjadi penulis lah. Ni yang you cakap tadi. Okay. Dan paling teruk antara semua kategori lah. Writing ni. Dan software development turun 21%. Adik saya adalah software developer. Reka bentuk grafik turun 70% sejak ChatGPT wujud. Okay, grafik yang you nampak ni pun AI yang buat. Betul ke? Analisis Bloomberg ke atas 180 juta iklan kerja. Iklan untuk artis grafik jatuh 33% pada tahun 2025. Means dah 33% pekerjaan grafik hilang. Orang dah tak cari. Penulis dan penyunting, okay, editor dan juga writer hilang, turun 28%. Wartawan ni, jurnalis online ni, turun 22%. Tapi pasaran keseluruhan cuma turun 8%. Dan ni yang paling penting, projek peringkat masuk di platform freelance jatuh bawah 9% daripada semua projek. Okay, maksudnya projek-projek freelancing ni dah hilang banyak. Masuk offer dah tak banyak. So sebagai seorang wartawan video, so data kata kerja you sepatutnya dah tak ada. So why are you still relevant? Soalan. Why I'm still relevant Okay, pertama ialah kita sebut pasal empathy tadi kan, tentang empathy. Pertama, bila saya ni kita sebut tentang social media kan, saya pun banyak terlibat training yang kita bagi, ajar orang buat content dan sebagainya. Pertama sekali, setiap content creator di Malaysia ni dia ada dia punya signature dia, ada dia punya keunikan dia. Jadi betul AI boleh kita cakap kenapa kena tengok konten kau, aku boleh tengok konten AI. Tetapi dengan manusianya kita itulah sebenarnya kekuatan kita. Sebab itu saya daripada awal lagi bila saya buat konten, kita gunakan suara kita, gunakan kita punya wajah kita dalam konten tu, kerana dengan wajah dan konten tersebutlah memberi nilai kepada konten kita. Saya ambil contoh. Orang sanggup bayar ribuan ringgit untuk saya buat satu konten tu berbanding daripada dia nak buat video yang ada muka AI. Muka AI kalau nak buat mungkin bayar RM30 je untuk kita buat pakai tool AI lah. Tetapi ada orang sanggup bayar saya ribuan ringgit untuk buat satu video seminit je. Dengan syarat buat suara saya ataupun muka saya lah, baru dia sanggup bayar tu lah. Jadi kat situ apa maknanya? Maknanya dari segi value dan juga dari segi trust orang terhadap konten tu masih lagi kepada manusia. Kalau orang tengok video AI, kita kan tengok video AI dekat social media ke, adakah kita akan percaya video tu? Bagi orang yang berfikiran waras, dia akan fikir 10 kali, betul ke benda ni? Kan orang yang tak waras ataupun tak bijak ni, dia akan percayalah. Tapi kita orang yang waras ni, kita akan tengok siapa yang bagi konten tu. Kalau Azmi yang bagi konten, aku percayalah, contoh. Ataupun kita influencer kat luar sana, kat content creator kan, yang mana yang kita percaya tu, kalau dia cakap, kita percaya dia, kan? Jadi sebab itu sekarang ni ada orang ambil kesempatan. Contohnya baru ni kita nampak Carol Aming, adalah konten-konten yang lain pun orang gunakan visual Carol Aming tu kan, ambil watak dia tu, buat suara dia, clone suara dia, jual produk yang tak ada, tak wujud pun kan, buatkan fake. Jadi itu yang berlaku sekarang. Orang guna teknologi AI salah guna, lepas tu jual benda yang tak wujud pun, dan dia buat untung kat situ. Jadi dekat situlah, so menjawablah kepada soalan kenapa, disebabkan saya ada keunikan saya ada personality saya, yang mana AI tak boleh nak tiru pun 100%. Betul, saya boleh buat avatar saya dekat AI, tetapi itu sekadar sampingan. Kan, saya punya konten pun tengoklah 10 konten yang terkini, ada 1 atau 2 je konten AI. Selebihnya, I use my own persona untuk bagi kita kata, feel ataupun bagi orang trust kepada akaun kita tu. Jadi
Itulah kita kata ringkasan yang mungkin saya boleh jawab kepada soalan Muaz tadi lah. But ke sebab memang dah ada 425,000 follower, Tak. so that's why you boleh, orang lain mungkin tak boleh. Dia saya tengok ni kalau kita sebut saya dulu kan, kita tengok orang lain pun kan yang baru nak start pun sama juga sebenarnya. Dia bukan tengok dia punya jumlah kita punya pengikut tu. Dan kalau kita sebut jumlah pengikut kan, untuk sekarang sebenarnya jumlah pengikut ataupun follower tu sebenarnya dia dah tak berapa nak valid dah. Memang apa maksud valid? Maksudnya kita dah tak boleh kata lah orang yang banyak follower dia ni power, dia ni boleh bagi conversion dan tak. Sekarang ni ada laporan terbaru daripada Forbes. Forbes kan? Forbes kan? Dia bagi tahu dalam laporan tu, dia bagi tahu dia bukan dia sekarang ni company-company besar dia tak tengok kepada kita punya follower. Dia tengok kepada bagaimana kita convert jualan kepada satu barang. Sebab itu sekarang kan yang bawa benda ni apa? TikTok yang bawa benda ni kan. Adanya affiliate dan sebagainya. Jadi sekarang seller-seller dia tak tengok daripada follower sebenarnya. Dia tengok kepada berapa confidentnya orang beli daripada kita punya account konten yang kita buat tu. Jadi sekarang dari segi kita kata dari segi kita nak kiranya tu, tengok kepada berapa banyak convert orang terhadap video kita tu. Iaitu yang bernilai berbanding dengan follower yang banyak. Follower ni penting juga, penting untuk kosmetik sahaja, tetapi untuk long term, untuk orang nak, yalah, kalau kita nak ada kelebihan dekat dalam social media, kita kena pandai menjual lah tak? Ataupun bahasa mudahnya, tak guna follower yang banyak tapi tak boleh nak bawa kepada conversion. Kan? So itu kita panggil algoritma sekarang kita panggil zero followers punya algoritma. Yes. Everyone has zero followers. Okay, siapa-siapa pun boleh dapat reach as long as you have a good content. Betul. And you know how to track. Dan amazingly sekarang pun banyak je orang guna AI untuk buat content, dan video AI tu convert pun sebenarnya. Maknanya daripada video AI tu dia buat video tu ada jualan, ada. Kawan-kawan saya pun ramai yang buat macam tu, ada. Cuma untuk video yang macam tu, ini saya cakap peribadilah kan. Untuk akaun-akaun yang begitu, kalau kita tak wujudkan watak dekat dalam video tu, contoh lah, kita ambil contoh watak kita, contoh kartun kat luar sana, kita Bobo Boy wujud ke tak wujud? Bobo Boy ataupun Wujud. Papa Zola tak wujud kan? Tapi kenapa orang tengok Papa Zola tu baru ni orang menangis? Disebabkan ada watak dalam mana dia ada watak dia lah kan? Ada orang yang buat suara, ada orang yang buat suara, ada nampak macam tu, walaupun benda tu tak wujud pun. Sama juga kalau kita nak bermain dengan konten dekat social media, kalau kita pakai AI ni, buatlah account yang mana account tu ada wataknya, ada maknanya personanya. Itu boleh pergi lama. Kita tengok kartun lah kan, Papa Zola, Papa Boy, berapa tahun dia boleh bertahan. Jadi kalau nak konsisten ataupun nak bagi trust yang tinggi, kena ada perkara tu. Kalau kita sekadar buat video biasa-biasa AI cakap-cakap tu, itu untuk jangka masa pendek, ataupun kita kata nak hit and run boleh. Tetapi kalau kita nak pergi long term, kena fikir persona tu apa. Cuma memang ada dekat threads baru ni seorang share, dia boleh buat sampai 10 account TikTok yang mana semua content AI generated. Dan everyday dia boleh post 3 ke 6 video content dalam setiap dalam setiap account tu. So itulah basically AI ni dia multiply benda yang kita sebelum ni tak mampu nak buat. Ya, betul. Dia buatkan kita jadi macam Superman. Kan? Kalau Superman, maknanya dulu kita ni kita Superman, kita ambil Spiderman. Spiderman, Peter Parker tu kan. Dulu dia sebelum dapat kuasa Spiderman tu lembik je kan, tapi bila dapat kuasa Spiderman tu macam-macam benda dia boleh buat. Begitu juga dengan AI. Bila kita belajar AI, kita menguasai apa kemahiran AI yang boleh kita gunakan, kita dah boleh jadi macam Spiderman lah. Banyak benda yang kita boleh buat. Saya boleh kata kalau tanpa AI, coach AI pun tak ada. Coach AI.my pun tak ada. And actually saya pun tak kurus sebab AI yang coach saya untuk kurus. Tanpa AI, podcast ni pun tak jadi macam sekarang. Betul? Ada lagu, ada pop-up punya kan. Ada data-data pop-up punya.
So memang AI basically dah menghilangkan beberapa kerja. Tapi dia bukan menghilangkan, dia menyebabkan kita tak perlu ambil pekerja tu. Yeah. So kita tak pecat siapa-siapa. Okay, kita masih lagi belum pecat siapa-siapa sebab kita pun belum ambil siapa-siapa kerja lagi. Betul. Kan? Cuma tinggal lagi keputusan untuk membuang orang tu jadi lebih mudah. Sebab apa tau? Dia betul-betul jadi produktif. Produktif. Maknanya kita buang betul-betul pekerja yang memang kau ni kau tak ada pun tak apa. Betul. Once you tak produktif, and once we found out that AI can do your job, not that good but enough untuk bagi kita the productivity and bagi kita outcome, so the decision making akan jadi lebih cepat. Yeah. Betul. And ada satu benda yang menarik pasal AI. Ini yang paling kelakar. Banyak company yang fikir AI boleh buat banyak benda. Jadi dia buat aplikasi dia sendiri. Ramai yang syarikat-syarikat sekarang ni dah ada aplikasi in-house. HR sendiri dah guna apps, account sendiri dah guna apps. Kita untuk data iklan, data kita panggil susun atau produk apa semua kan. So, data marketing semua dah ada AI yang buat kan. Tapi biar saya bagi tahu satu perkara yang menarik. Anda rasa anda pandai buat apps sebab anda pandai bersembang dengan cloud AI tu. Sekarang dah pakai apa? Opus bukan? Lagi tinggi. Ni ChatGPT tu ke? Bukan. Cloud dia yang baru. Kalau dia baru. Yang latest, yang baru release balik tu. Ni Fable. Fable. So you guna Fable, you boleh buat apps. You fikir you boleh buat apps. But actually semua company fikir benda yang sama. Dan ni yang paling kelakar. Dia rasa apps itu marketable. Tiba-tiba dia rasa dia jadi apps developer. And dia kata, rasa boleh jual. Rupa-rupanya pada masa yang sama ada at least 100 orang fikir benda yang sama. They create an apps and they create benda tu marketable. And inilah yang saya boleh bagi tahu pada you all. Actually, kalau you bukan developer, you tak faham developing asas-asas apps punya development, asas-asas coding semua ni, sebenarnya you punya apps tu pun white label. Betul tak? Betul. Sebab actually saya tengok kan sama je semua interface dia. Walaupun masing-masing buat sendiri, tapi interface macam copy paste. Yeah. Perasan tak benda tu? Pakai apa? Pakai cloud. Kan? Dia punya ni sama je. Tapi kecuali yang kalau kata dia betul-betul ada knowledge programming dan sebagainya, dia mungkin boleh fit apa yang dia ada kan. Dia mungkin ada framework lain, dia boleh customize kan. Mungkin itu yang lagi menarik, lagi power. Kalau kita 100% bergantung kepada AI tu, itulah sebab itu kalau kita tengok apps kan, kita boleh agak ini pakai cloud ni. Kita dah boleh agak. Ini pakai ChatGPT ni. And so actually you just white label and but you rasa macam you custom benda tu. Ini saya just nak bagi tahu dekat luar sana. And then satu lagi yang sebelum kita tutup lah. AI actually tidak boleh gantikan pemikir. Kalau anda adalah pakar dalam industri anda, macam Pixel Life dia pakar dalam industri sound, high voltage production dia pakar dalam sound system, pakar dalam live streaming. Jadi bila mereka pakar, AI sebenarnya enhance mereka. Yes. Dia enhance kepakaran. Jadi saya nak bagi tahu kepada anda semua, you kena jadi pakar. Jangan selesa dengan apa yang ada. Yep. Since anda boleh jadi pakar biologi, anda boleh jadi pakar dalam aircon, anda boleh jadi pakar dalam repair kereta, repair motor, anda boleh jadi pakar apa-apa saja, dan AI akan enhance you. AI akan enhance you. Dan sekarang ni dulu saya ada satu lagi syarikat media. I think tahu? MP Media tu? Ya, media. Saya ada satu lagi media punya business yang mana akhirnya saya dah tak perlukan tim dalam tu kerana AI dah memang membantu saya sebagai pakar dalam penghasilan video tu. Jadi sekarang saya dah tak perlulah, saya dah boleh buat
copywriting dah boleh, research dah boleh bantu AI. Dulu research kena ada Betul. research team yang buat, research dah boleh bantu AI. Saya nak buat skrip, saya masih buat, tapi AI dah bantu mempercepatkan. And then storyboard, storyboard semakin bagus. Ada soalan daripada penonton kan. So storyboard pun saya AI yang dah buat kan. Sekejap, saya bagi ruang pada soalan penonton ni kejap. Apa ni? Oh, okay, tak apa, okay. So, jadi basically memang one man company is orang kata possible Possible. with AI, but jangan jatuh disebabkan benda tu, dan jangan salahkan AI kalau you jobless. Ya. Sebab tadi masih cakap tadi kan, dia 680,000 pekerjaan kosong. Okay, 680,000 kerja kosong masih ada lagi. So jangan salahkan AI if you're jobless, and actually embrace AI tu untuk tambah kepakaran. Okay. Kalau masa depan bergantung pada AI, apakah dunia masa depan? Orang yang arif guna AI akan terkedepan. Talent tambah AI versus talent versus disiplin. Nak jawab ke nak jawab ni? Jawab dulu. Okay. Ke dunia masa depan. Okay, macam ni. Betul, orang yang arif guna AI akan terkedepan. Sebab tu juga kerajaan sediakan inisiatif khas untuk mengajar AI, betul? Maksudnya dia dah sediakan dana khas untuk kelas-kelas AI dalam jabatan-jabatan. Betul. Betul untuk kan? Empower betul. Untuk AI empowering kan? Ya, memang betul. Dan you still need your talent and you still need your discipline. This is my point of view lah. Kalau tanya saya pula, company sekarang kan, pertama sekali dia nak output je kan. Maksudnya kita output ni maksudnya apa yang, contohlah kita hire seorang staff tu kan, kita hire dia sebenarnya kita nak apa yang kita nak staff tu buat. Jadi kalau staff tu buat dan bagi hasil kepada kita, tak kisahlah staff tu masuk ke tak masuk office ke, kan. Yang penting kau deliver job yang aku bagi kan. Jadi itu maksudnya kat situ. Jadi staff tu nak guna AI ke nak guna apa, ikut dia lah. Yang penting kerja kita menjadi mudah. Yang penting time kita minta due date tu dia bagi kat kita. Jadi kat situ yang nak kena faham lah. Dan disebut saya tentang disiplin tadi, itu penting lah juga kan. Maksud disiplin nanti contohlah ingat tahu ni kan, kita kata meeting esok pukul 9, kita tak boleh bos semua kan. Jenuh juga. Maknanya disiplin tu penting jugalah. Tetapi tu saya kata kalau betul-betul staff ni dia kena empower, macam macam empower dia punya skill tu. Maknanya skill yang ada sekarang tu dah bagus dah. Tapi bila dia guna AI, dia jadi lagi bagus, lagi power, dah menjadi macam Spiderman yang kita sebut tadi. Okay, ada satu soalan lagi daripada penonton. Cakap pasal copywriting, semua coach bisnes ajar pakai AI. So, semua pesaing bertembung strategi sama. Siapa yang menang? Oh, saya ada jawapan ni. Tapi kau jawab lah, sebab Azmi, dia punya first apps adalah buat copywriting guna AI. My Creator, betul? Cuba jawab dulu. Siapa yang menang? Sebut pasal copywriting mungkin jawapan kita berbeza, tapi saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Dan saya boleh katakan everyday saya buat copywriting kan. Tengokkan Facebook tu kan, hari-hari kita tulis kan. Soalan ni pertama sekali bila kita ditanya dia siapa yang akan menang. Pertama sekali kena tanya dulu pula soalan kepada dia kan. You buat copywriting ni untuk siapa? Kan, siapa yang membaca ni? Buat copywriting ni untuk apa? Untuk social media ke? Ataupun untuk laporan ke? Kalau kita sebut tentang social media, kalau tanya saya lah, saya buat copywriting, Muaz buat copywriting, kawan-kawan yang buat copywriting guna AI. Adakah kita kata Muaz menyaingi saya? Adakah orang lain pun menyaingi saya? Saya kata tidak. Kerana apa? Kerana setiap orang ada niche masing-masing. Muaz ada ni Muaz, Azmi ada ni Azmi. Jadi Azmi buat cerita pasal Syed Saddiq, Azmi buat copywriting, Azmi buat draft, Azmi buat write up, dia post dekat Facebook dia. Tapi Muaz mungkin dia buat pasal fitness. Jadi kalau tanya saya lah, kita ajar orang buat copywriting, tapi kita ajar orang untuk empower skill dia buat write up tu. Jadi sebenarnya katanya saya, jawapan dia siapa yang menang? Semua orang menang.
semua orang kalau menang. Maknanya sebelum ni kau tak pernah buat copywriting yang baik, yang bagus, tak pernah konsisten buat copywriting, tapi bila dia belajar AI, guna cara yang betul, hari-hari dia boleh buat konsisten, hari-hari dia boleh buat copywriting yang bagus, hari-hari orang dapat manfaat daripada kita. Jadi pada saya, nak jawab siapa menang, semua orang menang. Kan? Cuma mungkin ada konflik of interest sikit lah. Beza dengan, mungkin lah kalau kita sebut petani yang sama pula, dia ni sama, saya ni sama. Adakah kat sini siapa yang menang? Kalau saya dua-dua pun menang, sebab tuan-tuan dan puan tengoklah dalam saya punya niche, kita kata saya punya niche kan, adakah kami buat konten yang sama hari? Tak. Orang tu buat konten tu, saya buat konten ni. Adakah saya pakai AI? Saya pakai AI. Orang tu pakai AI, orang tu pakai AI. Tapi dari segi output tu, siapa yang buat pemilihan? Saya yang buat. Siapa yang buat? Dia yang buat. Jadi sebenarnya still, maknanya kaedah tu kita ajar cara yang sama, tetapi output daripada AI sama. Output seorang sama tak? Berbeza. Contoh AI bagi 10 jawapan. Daripada 10 tu kita pilih satu. Adakah jawapan satu yang saya pilih tu sama dengan muas? Tak, lain. Jadi berbeza juga dia punya setiap orang tu. So it means there still ada personalization based on the decision making. Yeah, based on decision making. Betul. Decision making saya tak sama dengan muas walaupun tanya AI yang sama, kan? Jadi pada saya semua orang akan menang kat sini. Okay. Ini jawapan saya pula sebagai seorang script writer dan sebagai seorang ads copywriter, saya memang copywriter untuk landing page, sales page, untuk script script video. Itu memang kerja saya dan masih buat sampai hari ni. Jadi untuk saya pula, macam saya bagi tahu tadi, AI hanya akan empower your skill. Dia hanya akan amplify your skill. So bila kita ada asas yang kuat, sebab saya memang follower Eugene Schwartz, ni ads writer yang memang legendary, and then John Capels, dan juga ada beberapa lagi lah nama-nama yang memang saya belajar teknik dia, dan yang modern pun sama. Jadi AI sebenarnya, dan orang yang guna AI tidak dapat output yang kami ada. Orang-orang yang ada asas yang kuat ni ada. Kerana kami boleh beri konteks berdasarkan kepakaran yang berbeza. Which means kalau Azmi cakap tadi pasal decision making. Saya cakap tentang konteks punya. Kita bagi konteks pada AI. Contoh hari ni saya cakap, tolong keluarkan John Capels punya style headline. Ataupun hook. So John Capels dia ada strategi dia sendiri. Kalau saya kata, saya nak buat direct response style Eugene Schwartz, dia akan ada strategi dia sendiri. Because konteks yang saya bagi tu berdasarkan kepakaran lah. Jadi dan saya masih lagi in demand walaupun ada AI. Dan yang menariknya, ramai yang pergi minta kerja di syarikat. Dan saya nak bagi tahu pada anda sekali lagi, copywriter, script writer kat luar sana. Just because ada AI yang boleh tulis skrip, doesn't mean you senang nak dapat kerja sebagai script writer. Tanpa you perlu belajar script writing ataupun copywriting tu sendiri. Sebab nanti you tak ada uniqueness. You still kena ada knowledge yang asas tu. Maknanya menoleh asas tu penting juga. Kalau tak ada dia tak jadi lah. Tak ada. Pemilihan tadi tak tepat lah. Dia akan rasa semua hook ni okey ni. Semua ads ni okey ni. Dan lagi membazir sebenarnya. Lagi membazir untuk syarikat-syarikat sebab dia dah spend dekat video-video yang tak convert lah. Saya harap menjawab lah soalan. Okey, ni apa ni? Ni sektor awam. Ini yang menarik ni. Ini yang menarik ni. Sebab apa? You yang mengajar sektor awam. Betul tak? Okay. So Malaysia ada sekitar 1.6 hingga 1.7 juta penjawat awam. Guru saja 422,804 orang. Kerajaan dah dapatkan latihan AI untuk 445,000 penjawat awam. Ni yang dah di-train Yang You, Hazwan, Ikhwan semua dan yang lain-lain melalui Google AI ataupun Work 2.0 guna alat macam Gemini dan Notebook LLM. Microsoft menyasarkan hampir 800,000 rakyat Malaysia melalui AI for Malaysia's Future. My Government UC
Okay, dah bersepadu dengan Google Workspace. Betul, sekarang ni semua dah boleh guna Google Workspace. Lecturer, cikgu semua. Berentas 25 kementerian dan 200 agensi. Dan Belanjawan 2026 memperuntukkan 2 bilion untuk Sovereign AI Cloud. Sovereign AI Cloud ni apa benda? Dan Jabatan Digital Negara sedang siapkan garis panduan pengadaptasian AI sektor awam. This is what you are involved, betul? Yeah. Directly. Betul. Betul. So you nampak you yang ajar diorang dan you yang berdepan dengan diorang, apa yang orang luar tak tahu? Yang kita masih belum bincangkan. Orang yang tak tahu kan. Okay. Dalam sektor awam ni betul memang satu kelebihan dekat sektor awam lah, terutama guru lah mereka dibekalkan dengan tool yang sangat banyak dan sangat bermanfaat tool tersebut. Tapi sebenarnya walaupun dibekalkan dengan tool tu, sebenarnya tak ramai yang memanfaatkan tool tu. Macam contoh cikgu kan, cikgu dia dah dapat Canva lah apa semua tu kan. Tetapi bila kita tanya balik, tak ramai pun yang ada yang benda ni boleh buat boleh. Jadi untuk sebenarnya mereka tak tahu pun, mereka dapat akses tu, mereka boleh macam main GOVUC tu kan. Dia boleh akses kepada GOVUC tu dan boleh gunalah tool yang tool yang pro tu kan. Tapi sebenarnya kemampuan tool tu mereka pun tak tahu. Oh, tool ni boleh buat ini. Ramai yang tak tahu. That's why kita datang kepada mereka, kita ajarkan kepada mereka untuk guna. Dan sebab itu dalam training kami, apa yang kami buat adalah kita ajarkan kepada mereka gunakan tool yang sedia ada. Mana kita kan, kalau di luar sana banyak, ada Copilot lah, ada ChatGPT lah, ada macam-macam lah, Grok apa semua kan. Tetapi yang kita banyak guna dalam training kita dua je, Gemini dan juga Notebook LM yang kita tangkap dekat shoot video tadi kan. Notebook LM dan juga Gemini, itulah yang utama kita pakai dalam training. Sebab apa? Memang agensi-agensi yang terpilih yang dapat ni, dia tak semua tau. Apa kita kata, agensi semua jabatan. Ada setengah tu dapat, ada setengah tu tak dapat. Tapi guru majoriti dapat lah. Tapi yang mana ni yang dalam bidang kementerian lain kan, ada yang dapat tak dapat. Ikut kita orang tengok lah. Jadi yang mana yang dapat ni, kita ajar dia macam mana nak guna benda tu. Sebab dia orang ada tapi dia orang tak guna. Sangat rugi sebenarnya. Sangat rugi. Jadi kita macam baru dapat komputer tapi tak pandai nak on. Tak pandai on je. Betul. Jadi kita maknanya dia dah ada dah kita Ferrari ni. Tapi macam bawa kancil kan. Kita ajar macam mana nak bawa kancil ni super macam bawa Ferrari tu. Ataupun bawa sesuai lah dengan kenderaan yang tu kan kena bagi betul. So basically kan, ini kita cerita penjawat awam lah, penjawat awam, government servant. So bila you ajar diorang guna AI kan, apa yang diorang nampak selain daripada kata, oh boleh macam ni? Ada tak yang macam, ni tak payah, aku tak ada ni pun tak apa. Apa yang mostly reaction diorang? Mostly majority lah. Sebab kita tak ajar yang advance sangat tau. Kita tidak ada, maksudnya apa yang kita ajar tu, kalau orang yang rajin explore benda tu, dia akan cakap, oh macam ni je ke? Okay, macam ni je ke tu, pergi kepada mereka akan wow, oh macam ni. Jadi sebenarnya yang kita rasa macam ni tu je ke, pada dia orang sebenarnya dah power dah macam kita kata bagus lah benda ni. Dan sebab itu kita punya training kita saya sebut asas lah kan, tapi pada dia orang dia tak nampak asas lah. Sebab pertama sekali kita betul-betul bagi tahu kat mereka, ini kita kok ni dah dapat dah MyGOVUC ni, gunalah. Nak buat minit mesyuarat kenapa tak pakai? Macam nak pakai tak kita guna lah. Kita gunalah, ajarlah. Maksudnya dah ada pun dia buat manual juga. Buat manual juga sebab tak tahu nak pakai. Dia guna sekadar nak tanya je, guna sebagai macam Google. Dan adalah yang kita kata yang advance, yang mana dia orang explore sendiri. Tapi berapa persen sahaja yang explore sendiri tu? Kalau kira dalam kelas contohnya ada 40 orang, mungkin seorang dua je yang betul-betul explore. Yang selebihnya tu memang dia orang pun tak berapa nak tahu pun nak guna tool tu. Dan bagi mereka yang dah explore, mereka join kelas kami, mereka kata, oh macam ni lah, mereka dah tahu dah kan. Tetapi walaupun mereka dah tahu, tapi ada trik-trik yang kita ajar tu, ataupun kaedah-kaedah kita ajar, kaedah ni dia orang pun tak pernah guna pun. Gemini memang marvelous lah. Kalau kita guna Google punya
environment. Environment betul, sebab Memang. yang bagusnya Google ni dia punya ekosistem tu lengkap. Ya. Walaupun ada certain tool yang kita pakai tu kadang-kadang macam tak berapa nak okey kan. Tetapi sebenarnya bagus Google ni, dia boleh katakan complete. Betul. Dia punya ekosistem tu. Sebab tu kita suggest untuk yang government atau yang pakai je kita kata Google. Okey, jadi kan ni yang soalan yang nak tanya ni kan. Kerajaan dia latih 445,000 orang yang awal guna AI. Untuk apa? Jimat masa, betul tak? Betul. Okay. Jadi katalah diorang ni jimat 1 jam sehari. 1 jam tu pergi mana? Apa dia buat dengan sejam yang dia jimat tu? Soalan itu tidak boleh ditanya kepada Dah lah orang selalu kata jawab awam ni paling saya tak nak sebut lah kan. Tapi ini kata-kata orang. Saya tak kata begitu kan. Jadi you dah jimat sejam sehari, apa you buat? Tu tanya diri sendiri Ya, betul. Itu setiap orang kena jawab lah. Terutama yang berada dalam sektor ni, mereka berjawab. Tapi kalau tanya kepada kita lah kan, bila ada masa yang lebih tu, sebenarnya mereka boleh gunakan untuk memanfaatkan perkara lain yang mungkin AI tak boleh nak buat. Contohnya dari segi yalah, benda-benda yang mungkin AI susah nak buat, dia boleh buat benda tu. Maknanya jangan tambah masa mengulur. Yelah, tapi itulah maksudnya bila orang kerajaan ni ataupun staf kerajaan dah pandai guna AI, okay, you dah bagi dia kemahiran. Maksudnya dia dah ada tools dan dia dah boleh guna tools tu. Kalau dalam swasta, kalau AI ni dah power, means ada orang yang akan hilang kerja. Yes, betul. Swasta sebab dia tak ada isu nak buang orang tak buang orang. Tapi kalau dekat dalam kerajaan, dia tak buang orang. Betul. Dan jadi ada 3 benda je. Sama ada perkhidmatan jadi lebih baik, jadi lebih cekap. Sepatutnya jadi lebih cekap. Rakyat dapat jawapan lebih cepat. Means kalau ada komplain ke apa, lagi laju lah orang respon. Sepatutnya lah. Okay. Yang dua, tak ada apa-apa yang berubah. Dan hours yang jimat tu hilang. Hilang ke mana kita tak tahu. Dan yang ketiga, kerajaan mungkin akan slowkan pengambilan pekerja baru. Disebabkan yang ada dah efisien. So what do you think will happen? Most likely will happen. Kalau tanya saya lah, kita ada 3 tadi kan. Saya akan paling ni nombor 3 tu lah. Maknanya dari segi pengambilan untuk pekerja, untuk kerajaan mungkin akan tak seramai sebelum ni. Maknanya pekerjaan ni tu ambil, tetapi dia akan ambil dalam sektor-sektor yang kritikal saja. Sektor-sektor yang biasa ni mungkin dia tak ambil dah. Jadi disebabkan apa? Disebabkan pekerja yang sedia ada ni pun dia dah boleh buat apa yang dulunya mungkin bagi kepada staff junior, sekarang semua boleh buat dah. So ini yang kita cerita awal tadi kan. Inilah orang kata apa, inilah yang saya cakap tadi. Kerja tu tak hilang pun, tak ada siapa dia buang. Tapi dia ambil peluang pada next generation. Dia ambil peluang daripada next generation, betul? Sebab next generation yang dah hilang kerja tu. Betul. Okay. So berapa ramai pegawai kerajaan yang kau rasa dah masukkan dokumen rasmi ke dalam ChatGPT? Ya Allah. Sebab apa? Sebab dokumen rasmi ni sebenarnya tak boleh suka share. Do you think ni salah satu benda yang bahaya? Betul, dia katanya memang bahayalah. Dia kata data sovereign, kedaulatan data. Ini yang banyak bila kita bertemu dengan pegawai-pegawai kat agensi, ini perkara yang mereka memberikan kebimbangan lah. Kata mereka macam mana kami nak buat ni, kan ada data-data sulit ni. Sebab itu di dalam training kita, apa yang kita sarankan kepada mereka adalah jika ada maklumat sulit yang melibatkan kerajaan, maklumat tersebut kalau boleh jangan kita upload data tu mentah-mentah. Kita adjust dulu data-data tu, kemudian baru kita upload data tu. Dan kemudian nanti waktu kat dalam kita nak adjust tu, baru kita adjust masukkan yang betul. Itu yang kita cuba sarankan lah. Sebab bila kita upload dokumen itu, katakanlah saya pakai ChatGPT, Muaz pakai ChatGPT. Memang bila saya upload dokumen tu, Muaz tak akan dapat baca. Memang kita dapat confirmkan benda tu. Tak percaya, cuba je type pasal contohnya sel misi niaga, dia takkan bagi tahu benda tu. Sebab benda tu memang privacy. Tetapi yang kita risaukan adalah bukan orang lain yang dapat. Sebab bila data itu dia gunakan, kita kalau sebut saya ChatGPT, OpenAI lah,
kalau Gemini, Google lah. Company-company besar ni yang akan dapat data tu kan. Jadi bila dia dapat data itu yang kerajaan risaukan. Dan sekarang ni pun berapa banyak data-data privasi negara di dunia ni yang company-company besar ni dapat. Hasil daripada penggunaan dia orang punya kaki tangan awam ni. Kan, itu yang kita kata menjadi persoalan, dan juga itu juga antara menjadi cabaran kepada negara lah. Yang mana negara kita, betul, kita sekarang dalam proses pergi kepada AI yang terbaru pun, kita punya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pun akan ada twin AI dia yang dia akan gunakan kan. Cuma di sini dari segi persediaan pihak kerajaan pula lah, dari segi macam mana nak melindungi data protect data tu. Kalau tanya, sebab itu kerajaan pun cuba mempercepatkan local company untuk develop dia punya LLM dia sendiri. Kerana bila company lokal yang tu, kerajaan boleh kawal benda tu, tapi bila masuk kepada contoh OpenAI, government tak boleh nak kawal benda tu kan. Kerana data-data tu semua mereka akan dapat. Mustahil lah mereka kata tak, kami tak ambil. Mustahil, data tu dia dapat kan. Kita ambil paling simple lah, Muaz develop Coach AI tu kan. Data tu Muaz dapat kan. Dapat detail. Itu kita sebagai pengguna yang gunakan API tu. Tapi yang OpenAI yang besar-besar tu lagilah kita kata menyeramkan sebenarnya. Betul, menyeramkan. Sebab data-data kerajaan ni banyak sebenarnya tak boleh keluar pun. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Even a certain document tak boleh tunjuk pun depan orang. Tapi bila ada AI ni, disebabkan nak buat kerja dia, boleh jadi dia terlupa benda tu tak boleh upload. Dia upload. Dan sekarang benda tu dah jadi open source. Dia kalau kita sebut open source tu, bukanlah dia tak open. Bukanlah open source pada semua orang, tapi open pada sesetengah orang yang berkuasa. Orang berkuasa kepada company besar tu lah. Dan Malaysia agak tidak terlalu bukanlah, saya rasa sangat tidak menekankan benda ni. Dia tak macam dekat US, data protection ni sangat. Sebab itu bila kita sebut macam contoh kita sebut China China, saya rasa lah AI luar negara tak boleh masuk. Dia hanya benarkan AI dia saja. Kenapa dia benarkan AI dia je? Sebab dia nak kawal benda tu. Dia tak nak data-data peribadi China kan, dia punya pentadbiran dia, aset dia dan sebagainya digunakan oleh, sama dengan US pun tak bagi rakyat dia guna China punya. Kan? Sebab dia tak nak kontrol benda tu. Okey. Nampak tak? Ini dah jadi satu peperangan baru. Peperangan dunia baru dah. Okey. So ada satu kajian nak kongsi, Stanford Digital Economy Lab. Dia menggunakan data payroll sebenar daripada ADP, jutaan pekerja muda umur 22 hingga 25 tahun dalam kerja yang paling terdedah kepada AI. Macam software developer dan customer support ni yang paling terancam dan AI guna tenaga kerja mereka turun. Penggunaan tenaga kerja mereka turun kira-kira 13% secara relatif. Pekerja lebih tua dalam kerja yang sama kekal stabil. Dan ada yang masih naik lagi. Mungkin sebab kepakaran lah. Dan dashboard terkini mereka keluar bulan lepas tunjuk kumpulan 22 hingga 25 tahun ini sekarang mengecil pada 3.8% setahun. Maksudnya pengambilan pekerja muda ni dia mengecil pada 3.8% setahun. Dan penurunan ini tertumpu pada penggantian oleh AI. Bukan kerja yang AI support. Jadi maksudnya AI dia memang tak ambil kerja orang yang dah ada kerja. Sebab kerja tua tadi tak dibuang pun. Dia ambil orang yang bakal masuk dalam industri pekerjaan. Okay. So kalau kita ada anak lah kan, saya pun ada anak juga kan, ataupun adik lah yang mungkin mula habis belajar, nak jadi video editor ataupun nak jadi writer ataupun nak jadi programmer, apa you punya advice to them? Kita dalam yang tadilah, yang sebab tadi lah, macam mana nak writer video semua tu kan, benda AI boleh buat. Tiba-tiba your brother decide aku nak buat benda ni, but you know for yourself AI boleh je buat benda ni. Apa you punya advice pada dia? Kalau tanya saya lah, saya akan cuba senaraikan setiap kerja yang kita, contohlah kita sebut tentang video editor kan. Kita senaraikan untuk video editor ni apa sebenarnya dalam kerja video editor ni yang AI boleh buat. Senaraikan list tersebut, kemudian kita akan dapat senarai lah. Jadi bila kita dapat senarai tu, kemudian kita mahirkan
kemahiran untuk buat benda tu, tapi maknanya nak buat AI tu kita yang buat lah. Maksudnya nak buat, contohnya nak buat cara, nak buat hook yang padu kan. Betul AI boleh buat. Tapi siapa yang nak buat benda tu? Kita lah yang ni. Jadi di sini pertama nak kena tanya lah, dia kalau dia nak jadi video editor kan, dia nak jadi video editor kepada siapa? Kepada diri dia sendiri ke, ataupun kepada agensi ke, ataupun kepada syarikat tadi. Jadi kalau pergi kat interview nanti, cakaplah dekat dalam interview tu, oh saya adalah video editor dan saya bukan video editor biasa-biasa. Saya ni video editor yang luar biasa. Kerana apa? Saya dah buat 50 dah video editing, yang mana semua tu saya guna AI, dan ini adalah hasilnya. Kalau pakai video editor biasa, tuan-tuan dan puan-puan ataupun berita kita buka bakal bawah tu, ini adalah video biasa, dan tapi saya boleh buat yang macam ini. Nak suruh saya buat sekarang boleh. Bagi je video apa, saya terus boleh buat sekarang. Tu maksudnya kita kena tengok positioning kita nak letak diri kita dalam AI tu di mana. Jadi kita kena, mana kalau interview tu kena tunjuk yang kita ni betul-betul Spiderman, yang betul-betul ada kuasa power tu, yang boleh impress orang tu. Aku kena ambil budak ni. Kalau aku ambil budak ni, selesai kerja aku. Boleh buat 30 video, 40 video sebulan contohnya. Basically, you have to be AI ready punya workforce. Yes. Kena jadi AI ready punya workforce, betul. Okay, bukan je dah masuk baru tekian-tekian. Ya, betul. Maknanya dalam interview tu sendiri dah tonjolkan diri apa yang kita punya power, apa AI yang kita dah guna untuk empower kerja tu supaya kita boleh impress bos yang interview kita tu lah. Maknanya dia dah bukan macam dulu lah kan. Interview tu pun dah macam beza dah. Baik. Ni asalnya inilah soalan last lah. Sebab tapi ni nak bagi syarat dulu. First kali tolong jangan cakap semua pihak mainkan peranan. Okay. Itu sebab nampak macam mana jawab kan. So actually kan, siapa yang bertanggungjawab terhadap orang kata penggantian pekerja ni? Siapa yang bertanggungjawab untuk pastikan manusia tak jadi mangsa perubahan? Diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang nak kena bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku sekarang. Kalau kita selesa sangat apa yang kita ada sekarang ni, maka kerja itulah yang akan AI ambil. Jadi macam sekarang kita dah tahu dah, AI sekarang dah banyak menggantikan kerja-kerja ni. Jadi buatlah research, tengoklah apa lagi pekerjaan yang tak ambil, AI tak ambil lagi. Dan kalau pekerjaan itu tersebut dah diambil alih, apa lagi role yang aku boleh main peranan supaya role aku ni, kalau AI ada pun, AI tak boleh buat sebagus aku. Jadi kat situ adalah kita diri sendiri yang nak kena empower diri kita, letakkan betul-betul position kita di mana supaya adanya AI ni bukan sekadar maksudnya bila adanya AI ni, AI bukan mengganti kita menjadi pelengkap kepada wujudnya AI yang ada sekarang. Sebab kalau kita nak menafikan AI, kalau kita kata AI ni kena hapuskan, tak boleh guna AI, akhir sekali kita yang akan hilang daripada radar. Sebab itu kita tak nak kena beradaptasi dengan apa yang ada sekarang ni, dan kita kena cepat lah. Kalau kita lambat, nanti kita kena tinggal. So basically, saya sendiri fikir benda yang sama juga. Sebab kadang-kadang ada orang kata, alah, government kena fikirlah untuk kita. Ataupun SME kenalah fikir yang perlu berikan peluang pekerjaan. By the end of the day, the individu tu sendiri kena ada inisiatif lah. Dia kena ada inisiatif untuk jadikan diri dia sesuai dengan zaman itu. Dia tak boleh pergi ke zaman dulu lagi. Dia masih stay, kerja ni dah hilang, tak apalah, aku buat je lah kerja-kerja buruh ni. Kerja yang orang kata walaupun you mungkin grad dalam bidang seni, ataupun you grad dalam bidang apa-apa bidang yang mungkin AI dah ganti, pengkeranian ke kan. Lepas tu you give up terus. Alah, AI dah boleh buat benda ni. What's the point of me nak cari kerja lagi? Actually tak boleh give up benda tu. You sendiri yang kena AI ready. Okay. Because AI is not going to steal their job from you. Sebab orang majikan masih perlukan orang run the AI. Ya, betul. So jadi siapa? You all lah yang kat luar sana, you all lah yang nak kena run that AI tu. Okay. So kita dah habis lah kat sini.
So basically AI tak ambil kerja. Okay, ni kesimpulan lah. Dia tak ada ambil kerja siapa. Dia cuma ambil mungkin entry kerja lah. Okay, dia cuma ambil entry kerja saja. Ya, kerja-kerja yang berulang-ulang tu tu biasanya kita bagi AI dah. Kan. Kerja-kerja yang kita kata yang memerlukan kritikal pemikiran kritis semua, yang itu memang kena ada manusia. Tapi yang kerja-kerja berulang ni memang kita dah tak guna dah manusia, pakai AI je. Ya, betul. Jadi kat situlah saya nak mengakhiri benda ni kan. Sebab kita cerita sejauh mana sebenarnya AI dah mencuri kerja manusia ni, sebenarnya belum lagi, tapi bakal. Dan kenapa kita bawa topik ni malam ni, untuk mengelakkan benda tu berlaku kepada anda yang mendengar, ataupun berlaku kepada ahli keluarga anda, anak-anak anda, okay, jiran anda. Sebab sebab saya sendiri pun ada anak saya pun dah masuk sekolah menengah, okay. Dan kawan-kawan saya pun ramai yang anak sebaya saya. Benda ni nak tak nak you kena accept. You kena accept this is going to be the future, and the faster anak-anak kita ni mula beradaptasi ataupun menerima lah AI ni sebagai sebahagian daripada dia punya kehidupan. Kehidupan masa depan, okay, lagi cepat. Dan lagi cepat kita lagi kurang kerisauan kita terhadap mereka lah. Okay, dan by the way, saya sendiri anak pun saya selalu suruh mereka cuba berkarya. Ataupun bila saya buat coding guna cloud, bila saya buat decision making guna cloud, ataupun research guna cloud, saya suka tunjuk dekat anak. Tunjuk dekat mereka daripada awal, daripada kecil. Kita dah tunjuk. Betul. Walaupun kita orang dewasa kita dah guna, tapi kita tunjuk juga pada anak-anak apa yang AI ni mampu buat untuk mereka. Ni satu saya nak kongsi sikit pasal penggunaan AI kat rumah sebelum penutup. Anda sebenarnya boleh buat nota anak anda jadi cantik. So dia buat nota kelas dia tu, ambil gambar, lepas tu suruh AI buat jadi lagi cantik. Ramai anak-anak yang suka. Lepas tu kita print, dia akan jadi terus saya baru ni pun ada tolong kawan tu, dia bagi visual tau, visual yang cantik lah visual tu, tapi kita enhance dia lagi pakai AI juga. Jadi memang cantik. Lepas tu visual tu dia print, jadikan satu buku latihan. Buku nota. Memang cantik. Jual? Kawan tu jual lah, saya tak jual lah. Saya tolong buatkan design tu, dia yang jual lah. Okay, baik. So itu saja, insyaAllah. Saya berharap episod kali ini dapat memberi pencerahan kepada anda dan beri kesedaran yang paling penting sekali. Okay, sebab itulah tujuan Sebalik Kalam. Kita cerita benda yang orang kurang cerita. Dan sekali lagi, Sebalik Kalam ini bersiaran secara langsung dari Ruang Kalam, studio rasmi Pixel Live. Jadi kepada yang ingin menggunakan servis ataupun perkhidmatan live streaming podcast, bolehlah menghubungi Pixel Live di nombor telefon yang tertera. Dan jangan lupa like, follow dan subscribe channel YouTube kami. Okay, logonya di sini. Dan kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Dalam dunia penuh suara, ramai bercakap, sedikit yang bersuara. Ramai melihat, tapi tak ramai berani membuka mata. Kita hidup dalam ramai manusia, tapi sunyi dalam kepala, senyum di muka. Perang dalam jiwa, tentang trauma yang dipendam lama, tentang agama yang tinggal lama, tentang dunia.